Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Perkembangan terkini mengenai sumbangan tunai rahmah atau STR 2026 menunjukkan bahawa semakan status kelulusan serta bayaran kini telah mula dilaksanakan secara berperingkat bermula 30 Mac 2026. Untuk makluman, bayaran yang mula dikreditkan hari ini adalah khusus bagi fasa kedua STR 2026 dan melibatkan dua kategori utama penerima. Kategori pertama ialah individu yang sebelum ini berstatus tidak lulus pada fasa pertama namun telah mengemukakan rayuan dan kini diluluskan. Kategori kedua pula melibatkan pemohon baharu yang baru saja mendapat kelulusan bagi STR 2026. Golongan ini tidak menerima sebarang bayaran pada fasa pertama sebelum ini. Oleh itu, bayaran yang diterima bermula hari ini adalah bayaran pertama mereka di bawah fasa kedua. Dalam masa yang sama, perlu diperjelaskan bahawa penerima sedia ada yang telah lulus dan menerima bayaran fasa pertama sebelum ini sebenarnya telah pun menerima bayaran fasa kedua lebih awal iaitu bermula sekitar 10 Mac 2026 secara berperingkat. Justeru, bayaran yang bermula 30 Mac ini bukanlah untuk semua penerima tetapi hanya tertumpu kepada dua kategori yang dinyatakan. Terdapat juga kekeliruan dalam kalangan penerima berkaitan status rayuan, khususnya bagi individu yang membuat kemas kini maklumat seperti perubahan status perkahwinan. Untuk kes seperti ini, walaupun permohonan asal telah lulus, perubahan maklumat tersebut menyebabkan status menjadi dalam proses. Namun ini bukan dikategorikan sebagai rayuan gagal. Sebaliknya, ia adalah proses semakan semula maklumat. Bagi kategori ini, keputusan penuh termasuk sebarang pelarasan bayaran dijangka hanya akan dimuktamadkan pada fasa ketiga STR 2026. Dari segi kaedah pembayaran, laporan semasa menunjukkan bahawa penerima yang menggunakan Bank Simpanan Nasional atau BSN antara yang terawal menerima bayaran ke dalam akaun masing-masing. Walau bagaimanapun, sekiranya bayaran masih belum diterima tetapi status telah menunjukkan lulus serta dalam proses pengkreditan, penerima dinasihatkan untuk tidak panik kerana pembayaran dilakukan secara berperingkat. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank, penunaian secara tunai boleh dilakukan di mana-mana cawangan BSN bermula dari tarikh yang sama. Untuk semakan lanjut, penerima boleh mengakses portal rasmi STR melalui laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi menyemak status kelulusan serta maklumat bayaran terkini. Sekiranya pada paparan fasa kedua telah tertera jumlah bayaran dan status pengkreditan, ia menandakan bayaran sedang diproses dan hanya menunggu untuk dikreditkan. Sebagai kesimpulan, bayaran STR fasa kedua kini sedang berjalan dan hanya melibatkan penerima rayuan yang diluluskan serta pemohon baharu. Penerima lain yang telah menerima bayaran lebih awal tidak terlibat dalam fasa pembayaran kali ini. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan ini dan jumpa lagi di video seterusnya.